Cara mau jual emas simple. Tuan-puan tekan butang sell ni, bagi tahu dekat sini berapa banyak RM ataupun berapa gram emas mau jual. Okay, lepas tu masukkan details account bank. InsyaAllah dalam tempoh 1 ke 2 hari bekerja, tuan-puan akan dapat duit dalam account. Jadi spread dekat gap ni adalah 9%. Jadi kalau mau spread dia murah sikit, mungkin item-item besar tu kena keluarkan dululah, physicalkan dulu macam ni. Okay, so itu saranan saya untuk siapa-siapa yang mau jual emas. Okay. Dan saya dapat satu tips baru waktu ada seorang dealer, dia cerita dengan saya, dia cakap kalau mahu duit masuk cepat, ialah orang kalau jual emas ni biasanya emergency. Siapa yang jual emas dan dia mahu duit tu masuk cepat, dia pakai akaun Maybank dan dia jual emas dia sebelum pukul 12.30 hari. InsyaAllah kan possible dalam hari yang sama masuk. Itu tips lah siapa-siapa mau try. Ataupun kalau emas-emas yang sudah dalam tangan ni lagi simple. Pergi sejak walk in terus dekat Public Gold punya branch mana-mana. Lepas tu tuan-puan boleh terus jual. Okay?